saya tukarkan 100 gram emas. 24 dinar lebih lah ke dalam bentuk emas. Macam mana seorang student boleh tukarkan 100 gram emas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan MC hebat kita, Tuan Nik Kamal. Yang dimuliakan Tuan Mentor, leaders, FMD, dealers dan hadirin sekalian. Okey, saya sebenarnya rasa sangat rendah dirilah untuk berdiri dekat sini sebab apa? Sebab ramai lagi achievers hebat, saya tak sehebat mereka. Tapi Tuan Puan, sebab emas dan G100, kehidupan saya berubah. Jadi saya ambil ruang dan peluang untuk berkongsi di sini. Okey Tuan Puan, kalau kita nak tahu berapa lama orang tu simpan emas, tanya berapa harga emas 1 gram dia pertama. Jadi 1 gram yang pertama saya adalah sekitar 140-150, iaitu sekitar tahun 2014-2015. Saya rasa pikir-pikir saya lagi lama daripada leader-leader sekalian. Jadi masa tu Tuan Puan, saya adalah seorang student pada umur 23 tahun. Saya tukarkan 100 gram emas, 24 dinar lebih lah ke dalam bentuk emas. Macam mana seorang student boleh tukarkan 100 gram emas? Pertamanya ialah, terima kasih Tuan Mentor share pada blog. Kalau tak ada blog beliau, mungkin duit kekal duit hari ni. Tapi yang keduanya, macam mana seorang student boleh tukarkan duit dalam bentuk emas? Sebab yang keduanya juga jawapan daripada blog Mentor, iaitu menyimpan bukan tentang gaji tapi tentang tabiat menyimpan. Kalau kita tengok 100 gram hari ni Tuan Puan, 45,000 kan? Tapi dulu bukan 45,000 lah, iaitu sekitar 15,000. Okey, 15,000 sahaja. Tapi macam mana seorang student tu boleh kumpul sebanyak tu? Saya berterima kasih kepada ibu saya Tuan Puan kerana didikan beliau. Maksudnya Tuan Puan, sifat seorang ibu tu sangat memberi impak kepada anak-anak dia. Ibu saya sangat teliti dalam perbelanjaan beliau dan memang dia ajar saya lah. Okey, dan masa tu juga Tuan Puan, sebelumnya saya dikurniakan atau direzekikan keputusan yang cemerlang lah dalam SPM dan dapat sponsorship JPA. Jadi setiap kali dapat sponsorship JPA tu, mak saya pesan simpan separuh, guna separuh. Maksudnya 4,000 satu semester, 2,000 simpan, 2,000 guna. Kalau saya guna lebih, mak saya marah. Okey, jadi 100 gram tu juga melayakkan saya jadi dealer. Tapi saya jadi dealer pasif je lah. Okey, dan juga berkat daripada ilmu-ilmu kewangan dan blog Mentor khususnya, bila lepas tu saya kahwin dan saya terima mas kahwin saya dalam bentuk emas pertama. Yang kedua, saya dan suami saya beli rumah pertama juga dengan simpanan emas. Yang ketiga, kereta cash second hand juga dengan simpanan emas. Seterusnya Tuan Puan, lepas tu saya sambung master, saya buat bisnes kecil-kecil. Kalau ada untung RM8, RM10, saya kumpul jadi 100, simpan dalam akaun Mascap. Seterusnya juga Tuan Puan, saya lepas master tu saya jadi suri rumah, saya buka bisnes sendiri, bisnes melukis. Saya orang seni Okey. Lepas tu masa tu saya tak ada anak lagi. Maksudnya saya boleh terima banyak order lah. Jadi active income ialah masa tu ialah dalam sekitar 4 angka. Tapi pada tahun 2020 saya dikurniakan anak pertama. Lepas tu saya tak boleh ambil dah banyak-banyak order. Jadi saya teringat saya masih lagi dealer masa tu. Saya contact Puan Najdah. Puan Najdah kata, ya, saya masih lagi jadi dealer. Maksudnya Tuan Puan, berapa lama tu saya tinggal dealership tu tapi dealership saya masih ada. Maksudnya kalau bisnes lain Tuan Puan, membership dah hilang, dealership pun dah hilang. Jadi Puan Najdah masukkan saya dalam grup. Masa tu Tuan Mentor belum keluar lagi. Sharing daripada trio kita, Tuan SJ, Tuan Azlan dengan Tuan Hafiz. Walaupun Tuan Azlan tak kenal saya kenal Tuan Azlan masa tu. Okey, jadi Tuan Puan, dalam bisnes ni saya ada ayah kandung saya, Tuan Mentor dengan Puan Mentor. Tapi saya ada juga ayah tiri saya, itu rakan sekelas saya, itu Tuan Hafiz. Saya tak tahu kat mana. Tapi terima kasih juga atas bimbingan beliau pada awal-awal bisnes saya tu. Dan juga Tuan Puan, Tuan Hafiz ni pada masa sekolah, Tuan Hafiz ialah rakan bisnes, rakan sekelas saya masa sekolah. Masa tu Tuan Puan, saya tak tahu, dalam masa saya sekolah dengan dia tu, saya tak tahu macam mana suara dia. Dia sangatlah sangat senyap lah. Jadi dalam senyap-senyap dia Tuan Puan, dia boleh berjaya dalam bisnes ni kan. Jadi masa tu saya tak yakin juga nak buat bisnes ni. Jadi bila saya tengok dia boleh berjaya, dalam yakin tak yakin saya tu, maksudnya saya cuba yakinkan diri sendiri dan the rest is history. So alhamdulillah Tuan Puan, dengan asbab emas dan public goal,
saya dah dapat passive income 4 angka, zakat 4 angka, percutian VVIP Lasio Surabaya, dan juga baru-baru ini saya dikurniakan, direzekikan ibadah umrah bersama mentor juga dengan simpanan emas tuan-puan. Jadi, sukses, unpredictable, see you at the top. Thank you.